Betul ke kadar faedah di Malaysia ni tinggi? Tuan-tuan, dalam pinjaman anda ada untung bank dan OPR. Tuan-tuan, OPR ni anda faham macam bank juga meminjam wang daripada orang lain ataupun pendeposit lain. Jadi kalau anda punya kadar faedah 5%, mungkin 2.75 itu daripada OPR dan 2.25 itu adalah untung bank. Untuk kita tengok betul tak betul kadar faedah Malaysia ni tinggi, mari kita bandingkan kadar faedah di Malaysia dengan negara ASEAN yang lain. Tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sini, dekat Malaysia kadar faedah OPR-nya 2.75%, Indonesia 4.75%, Filipina 4.5%, Thailand 1.25%, Laos 8.5%, Myanmar 9% dan Kemboja negatif 0.42%. Jadi tuan-tuan, adakah kadar faedah di Malaysia ni paling tinggi? Jawapannya tidak tuan-tuan. Kalau bandingkan dengan negara ASEAN yang lain, mungkin kita nombor 3 yang paling rendah. Mana pergi Singapura dengan Brunei? Tuan-tuan, Singapura dia ikut saja kadar OPR Amerika. Dan Brunei pula, dia pula ikut kadar faedah Singapura. Jadinya tuan-tuan, kalau anda nak letak FD, anda nak return yang banyak, kadar faedah yang banyak, anda boleh letak duit anda dekat negara Myanmar tuan-tuan. Anda mungkin dapat return yang banyak 9% setahun. Tapi kenapa banyak juga negara yang pilih meletakkan wangnya ke dalam negara Malaysia? Jawapannya sudah tentulah kerana kestabilan tuan-tuan. Dulu 1 tahun lepas RM1 Malaysia bersamaan dengan 23 sen USD tuan-tuan. Tetapi sekarang RM1 Malaysia dah dapat 25 sen USD dan nilai ringgit Malaysia semakin meningkat. Jadi tuan-tuan, pelabur ni dia kata kalau kita dapat 9% dekat Myanmar pun, tetapi kalaulah mata wang Myanmar jatuh teruk, sudah tentu mereka tetap rugi. Itu saja tuan-tuan, berlakulah adil dengan fakta yang kita baca dan sayangilah negara kita.